bintang yang indah ini. Akan tetapi hari ini saya tidak kesorangan. Memperkenalkan pengkaji muda Nur Hidayat bin Abdullah, seorang alumni dari Universiti Malaysia Sarawak dan kini sedang melanjutkan pengajaran beliau di Aswara. Awal intro je. Semua saya nak tanya, saya nak mengucapkan apa khabar Encik Hidayat? Saya ada terdengar yang saya sedang melaksanakan kajian terhadap sebuah persembahan teater yang dipentaskan baru-baru ini. Betul. Saya sekarang sedang melaksanakan sebuah penyelidikan semiotik terhadap representasi budaya Melanau dalam rangka bentuk set persembahan teater tugau dan musikal menggunakan teori Charles Sanders Peirce, iaitu icon, index dan simbol. Jadi, boleh saya teruskan? Okay. Sebelum saya meneruskan kepada dapatan saya nak terangkan sedikitlah tentang teori yang saya gunakan. Semiotik merujuk kepada kajian terhadap simbol dan Charles Sanders Peirce mencipta satu sistem bertajuk Triadic Model untuk memudahkan penyelidik mengklasifikasikan dapatan mereka. Triadic Model terbahagi kepada tiga, iaitu representative, bentuk fizikal tanda itu. Yang kedua, referent, iaitu idea atau perkara yang representative itu cuba rujuk. Dan interpretant, iaitu tafsiran penyelidik dan pemahaman mental mereka sendiri. Model ini sangat bantu saya lah dalam mencipta rangka kerja asas kajian saya. Kemudian Charles juga membahagikan tanda kepada tiga kategori. Icon merujuk kepada tanda yang mengandungi persamaan fizikal. Icon merujuk kepada tanda yang mengandungi persamaan fizikal dengan objek ia cuba representasikan. Manakala index adalah tanda yang mengandungi hubungan dengan objek yang menerusi hubungan cause dan effect. Dan simbol pula adalah tanda yang tidak mempunyai apa-apa hubungan fizikal dengan objeknya, tetapi hubungan yang konvensional atau dipelajari seperti kesepahaman budaya ataupun kesepahaman sesebuah kelompok masyarakat. Kajian saya memerlukan tanda-tanda yang saya kaji itu untuk merangkumi ketiga-tiga kategori semiotik ini dan saling berkait antara satu sama lain. Kemudian saya akan tunjuklah salah satu dapatan saya. Okay, kalau kita tengok gambar ni, kita akan fokuskan pada tiang hujung tu. Okey? Seterusnya, saya menginterpretasikan tiang itu sebagai tiang jerunai kerana objek itu mengandungi visual fizikal yang menyerupai jerunai, iaitu salah satunya adalah dengan kita tengok tinggi dia lah. Tingginya lebih kurang 15 hingga 20 kaki, walaupun dalam pementasan itu tak adalah diklasifikasikan secara terus, tapi bila kita comparekan dia sebelah-sebelah dengan saiz manusia dewasa, kita boleh anggarkanlah jerunai adalah sebuah ritual pengebumian dengan menempatkan mayat ahli keluarga di puncak sebuah tiang yang selalunya dibuat daripada kayu berlian. Dua orang hamba yang digelar dipen akan dikorbankan untuk tujuan membimbing dan menemani roh si mati ke alam seterusnya. Ritual ini dilaksanakan oleh golongan ahli aristokrat dan atasan kerana kos pelaksananya yang tinggi. Tiup itu adalah tiup tadi itu adalah indeks pada kematian. Ini selari dengan direktif timing dan aksi yang dilaksanakan semasa adegan itu, di mana kewujudan tiup itu berkait dengan pengumuman kemangkatan permaisuri dan adegan menangkap seorang dara untuk dijadikan korban. Ia dipercayai oleh orang Melanau yang jerunai berfungsi sebagai jambatan yang menghubungkan alam nyata dan alam roh. Jerunai juga berfungsi mencerminkan identiti dan kisah hidup kaum Melanau menerusi ukiran-ukiran di tiang jerunai itu. Oleh itu, tiup itu juga adalah sebuah simbol yang bukan sahaja melambangkan pengebumian, tetapi juga identiti budaya, kepercayaan spiritual dan struktur sosial masyarakat Melanau. Saya rasa itu sajalah pengusian saya pada hari ini. Oh, menarik sungguh ya. Ya. Tapi, Encik, boleh saya ajukan satu soalan? Ya, boleh. Apakah kriteria yang Encik ambil
Allah, terima kasih yang ajukan soalan tu. Kedua, kita berpandukan balik kepada teori yang saya guna tadi tu. Kadang-kadang kalau saya sebagai penyelidik, saya nampak sebuah elemen tu saya nak kaji. Tapi bila kita berpandukan balik pada teori-teori tu, iaitu icon, index, simbol tu, kadang-kadang elemen tu ada kekurangan, ini satukah ataupun duakah. Saya akan buat kajian saya terperinci dulu. Kalau ada kelompongan dan saya tak dapat mencari jalan penyelesaian tu, saya akan drop lah elemen tu daripada masukkannya dalam thesis saya. Sebagai contoh, boleh saya buka dekat show tadi? Okay. Kan kat situ ada nampak singgasana kan? Tapi kalau selepas saya buat kajian saya sendiri tentang budaya Melanau, kalau rumah diorang ataupun rumah ketua hulu diorang tak gunakan singgasana. So dari situ ikon tu sendiri dah kekurangan. So saya terus drop elemen tu daripada masukkan kepada thesis saya lah. Itulah cara Apa? saya. Apa yang awak drop? Contohnya kalau elemen tu saya nak kaji, tapi saya bukan main pilih lah nak ambil, contohnya saya terus nak ambil elemen tu untuk kaji tu. Tapi kadang-kadang elemen tu dia kekurangan sama ada ikon, indeks atau simbol. So setelah ditafsirkan, dikaji tu, kalau tak jumpa tu saya drop terus sebab dia tak merangkumi teori yang saya guna. Okay, itu sajalah. Saya cuba buka yang tadi. Saya tengok ikon yang tadi. Okey, simbol lah yang maksudnya. Okey, next. Next. Tu. Nombor 2 tu apa? Nombor 2 dengan nombor 3 tu apa sebenarnya? Nombor 5 dan nombor 3 ni hanya penjelasan saya dulu. Oh, penjelasan untuk sebenarnya ni saya rasa tak lengkap ni sebab saya hanya rangkumkan simbol sahaja. Yang bawah ni hanya information general tentang jurnal itu. sebab saya rasa yang nombor 1 tu dah menjawab awak punya jawapan. Kan dia indeks simbol dengan ikon, indeks dengan simbol kan? Yang tu dah ada. Jadi saya keliru 2, 3 tu apa sebenarnya? Kan? Maksudnya nombor 1 tu awak boleh buat satu lagi. Contoh apa? Corak. Corak. Tanda corak tu apa? Benda dia apa? Makna dia apa? Tu je sebenarnya. Kan? Jadi bila awak buat macam ni, saya rasa macam 2 ni apa? 3 ni apa? Faham tak? Kalau dia hanya penjelasan untuk kepada nombor 3 tu, penjelasan kepada makna, okey, saya boleh percaya. Tapi bila awak kosong 1, 2, 3 ni, saya rasa macam ni untuk apa? Nombor tu mengenai faham. Nombor tu dia jadi begitu. Adakah nombor 1 tu makna, nombor 2 tu indeks? Sebab sebelum tu kan awak susun indeks nombor 1, ikon nombor 2. Jadi bila awak buat macam ni kan, kenapa dia jadi macam ni? Dia menunjukkan nombor 1 tu je jawapan dia. Faham? Faham. Okey, itu dia. Next. Terima kasih.